berjangkit dengan skandal dia dan dia pula bersama dengan awak, sebabkan awak pun dijangkiti. Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Ramzul dari Klinik Gizi. Sebab ramai lagi yang tak faham, tak berapa nak faham macam mana STD dijangkit. Hari ini kita tunjukkan satu demo yang ringkas untuk semua orang boleh faham dan tahu macam mana STD dijangkit dan boleh ambil langkah pencegahan. Sebagai contoh, ini anda yang clean, tak ada apa-apa jangkitan. Ini husband anda yang masa mula-mula pun memang clean, tak ada jangkitan. Tapi dia dah terbuat something, berjangkit dengan skandal dia. Sekarang dia dah berjangkit. Okay? Dan dia pula bersama dengan awak, sebabkan awak pun dah dijangkiti. Faham? Jadi bila anda dah dijangkiti, anda kena dapatkan rawatan. Tapi bila anda dah dapatkan rawatan, anda dah bersih, tapi nanti anda bersama dengan suami anda yang masih belum dirawat, anda akan dijangkiti semula. Jadi that's why penting untuk anda dan suami anda dapatkan rawatan serentak dan rawatan yang tepat. Okey?